Assalamualaikum dan hai, saya Hazira Sofir dari TVPSS membawa sorotan khas yang mempamerkan pelbagai aktiviti menarik sepanjang acara sukan sekolah. Terdapat pelbagai pertandingan, aksi penuh semangat dan sokongan padu dari para peserta dan para penonton. Jom kita saksikan kemerahan dan detik-detik sepanjang acara ini berlangsung. Kembali dengan saya Nur Hazira Sofia. Hari ini kita bersama para paramedik. Boleh kenalkan nama? Nama saya Muhammad Asyari bin Abdullah daripada kelas 4 Intelek. Dan nama saya adalah Tashnia Korjas Wirsing dari kelas 4 Aspirasi dan saya juga merupakan pengurusi Bulan Sabit Merah SMK Bandar Baru Salak Tinggi. Okay, question. Apa perasaan korang pada hari ini? Perasaan saya happy dan gembira sebab dapat jadi medik hari ini. Dan perasaan saya adalah bangga kerana saya dapat membantu sekolah. Okay, next question. Setakat ni berapa orang banyak yang tercedera? Setakat ni baru dalam banyaklah juga. Dalam 4 orang macam tu lah cedera. Nasib baiklah cedera tak parah sangat. Nasib baik kita ada Tashnia dekat sini untuk membimbing kita untuk buat medik. Okay. Tak silap 4 ataupun 5 orang tapi still ongoing. So kita kena standby. Okay, last question. Apa harapan korang pada hari ini? Okay, harapan saya memang tak naklah yang cedera tu teruk sangat. So kita berharaplah tak ada apa-apa yang buruk jadi apa semua. Sekarang saya bersama dengan atlet-atlet di sekolah. Boleh kenalkan diri? Nama saya Muhammad Ihsan. Nama saya Bazil. Saya Akil. Saya Afif, 5 Vistena. Okey, boleh tanya korang masuk acara apa? Saya masuk 100 meter dan dengan 4x400 meter. 1600 meter. Satu acara je. Masuk 800 meter. 100 dengan 200. Okey, last question. Apa harapan korang dengan perasaan korang pada hari ini? Saya rasa saya akan boleh dapat nombor 3. Saya akan banggakan nama sekolah, nama mak ayah saya dan nama saya sendiri. Dan juga saya akan cuba mendapatkan nombor 1. Saya berharap saya menang hari ini supaya mak bapak saya bangga melahirkan saya. Harapan saya rasa saya boleh kalahkan Zafran dalam acara 100 meter. Okey, itu sahaja saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan hai, saya Hazira Sofia dari TVPSS kini berada di Dewan Makan Asrama untuk merakam pertandingan Zumba antara rumah sukan. Semua rumah sukan telah bersedia untuk menunjukkan gerakan terbaik mereka. Mari kita saksikan. Sekarang saya bersama Wakil Rumah Merah. Boleh kenalkan diri? Fadila dari 5 Progresif. Hasya dari 5 Dynamic. Putri dari 3 Dedikasi. Sekarang ni saya bersama Wakil Rumah Purple. Boleh kenalkan diri? Saya Rania El Zahra daripada 5 Dynamic. Saya Nurhana Aminah dari 3 Budi. Saya Iris Ibtisam dari 5 Dinamik. Ada tak setakat ni step apa yang paling susah untuk korang? Step paling susah untuk kita orang adalah lagu kedua kita orang. Apa pun saksikan nanti. Okay, next question. Dalam grup korang, siapa paling semangat? Paling semangat. Siapa nama Paling semangat. Ni. Sini, come here. Kita first. Semua semangat. Kita semua semangat. Okay, last question. Apa harapan korang untuk akhir pertandingan ini? Johar nombor 1. Kita berharap untuk dapat nombor 1. Kita orang berserah kepada Allah. Kita nak menang. Tapi kita orang sebenarnya kita enjoy the show. The word is enjoy. Yes. Okay, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Tinggal lucu cek, kutu buku cek, sayang ortu cek.
kamu 100%. Baby you look so fine. Kita makan malam dinner rooftop yang high. What's the dress code baby? Black and yellow maybe. Kalau udah ready I'll be there for my lady. No makeup itu cantik, paling asik, paling classy, paling sama-sama suka. Tapi nunggu apa? Memang kita berbeda, tapi tetap sama-sama suka. Jadi nunggu apa? Tak perlu kata sumpah, berdua sampai tua. Meriah sungguh suasana pertandingan hari ini. Syabas kepada semua yang terlibat dan tahniah kepada semua yang berjaya. Kami dari TVPSS, saya Nur Hazira Sofia dan cameraman Aisyah Amira dan Afnan Husna. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Bye.